Aegis Stormbringer, tunjukkan teknik baru. Baiklah. Sky Shield. Hai. Ya. Episod 22, Penyiasatan Lelaki Bertopeng. Awak berdua bertarung bersama ke? Awak takut ke? Lepas tengok pertarungan Sam, saya rasa baik kita jangan yakin sangat. Lebih baik kami berganding bahu untuk lawan dengan awak. Baguslah. Saya suka pertempuran yang mencabar. Mencabar sangat nanti. Jangan sampai tak boleh tahan. Jom kita mulakan sekarang. Spin Fighter dilancarkan. Team Fighter dilancarkan. Team Fighter dilancarkan. Spin Fighter dilancarkan. Firestorm, sebelum ni saya selalu kalah saja dengan tenaga awak. Awak kalah disebabkan taktik saya yang ringkas dan ganas. Macam mana cara tu boleh dipanggil teknik? Baik. Thunderbreaker jenis ketangkasan jarak dekat. Sejak bila kelajuannya jadi sangat pantas? Ryan, macam yang saya cakap, tenaga kami bukan lagi di tahap yang sebelum ni. Firestorm, jangan lari. Biar saya tunjukkan apa itu teknik. Aegis Stormbringer, prestasi yang baik. Jangan biarkan Thunderbreaker mencuri tumpuan. Baik, biar saya tunjukkan siapa sebenarnya penyerang yang paling hebat di sini. Saya yang patut cakap. Aegis Stormbringer, saya datang. Dah tiba masa untuk guna. Aegis Stormbringer, tunjukkan teknik baru. Baiklah. Sky Shield. Rock Armor. Hai. Ya. Terkeluar? Ryan, serangan terbaru saya hebat kan? Ryan, saya belum tunjukkan helah saya lagi. Apa? Awak berdua ada belajar serangan baru? Betul tu. Mestilah. Tengok baik-baik. Sedia Ryan? Sebab masih ada lagi kejutan untuk awak. Cyclone Blitz. Saya pun akan berusaha. Firestorm, keluarkan semua tenaga awak. Inferno Strike! Pergi! Aegis Stormbringer, langgar dia dari depan. Thunderbreaker, serangnya bersama Aegis Stormbringer. Baiklah. Firestorm, cuba awak rasakan tenaga hebat saya ni. Firestorm, bersedialah. Ya! Thunderbreaker! Aegis Stormbringer. Hai. Thunderbreaker! Aegis Stormbringer. Hey Ryan, peliklah. Mereka tak bertempung pun dengan saya. Tapi mereka tiba-tiba je jatuh. Thunderbreaker, Aegis Stormbringer dan tadi Plus Striker. Ada yang tak kena. Irfan, jawab dengan jujur. Awak ada ubah suai SP Fighter dan tingkatkan tenaga mereka tak? Ada seseorang yang ubah suai untuk kami. Kenapa buat macam tu? Tak tahu ke risiko awak buat macam tu? Apa risikonya?
Spin Fighter Putra? Ya, betul. Awak nampak apa jadi pada Spin Fighter Putra? Lepas tu, pada Spin Fighter Fahmi. Awak semua nampak kan? Bukankah itu kebetulan? Nampaknya sekarang semua tu bukan kebetulan. Ryan, saya minta maaf. Kami cuma nak jadi lebih kuat supaya boleh jadi saingan untuk latihan khas awak. Tapi tak sangka boleh jadi macam ni. Kalau kami tak jadi lebih kuat, tak layak jadi lawan latihan awak. Kenapa saya tak fikir panjang? Bukan salah awak. Ryan, apa kita nak buat? Nampaknya sekarang kita kena hubungi Profesor. Jangan risaulah. Pulse Striker mesti takkan apa-apa. Pulse Striker dah siap dibaiki. Terima kasih, Profesor. Pulse Striker. Pulse Striker, awak macam mana? Jangan risau. Saya dah okey. Baguslah. Saya boleh bertarung dengan Pulse Striker lagi. Seronoknya. Hati-hati. Nanti saya terjatuh. Yang lain macam mana? Ini dia. Tanda breaker saya. Saya datang dululah. Saya dululah. Saya Betul punya. tanya sama. Yeay! Itu mesti Mika dan Harry. Apa yang berlaku? Masa kami bertarung tadi, Spin Fighter Irfan, Dani dan Sam tiba-tiba hilang tenaga. Kehilangan tenaga? Bukankah keadaan ini sama macam Fahmi? Apa yang terjadi? Dengannya ada seorang lelaki bertopeng yang boleh tingkatkan tenaga Spin Fighter. Masa Ryan tengah bersaing dengan Putra, kami ternampak lelaki bertopeng tu. Jadi kami pun ikutlah dia. Dia pergi ke mana? Masuk ke kedai jam di Spin Avenue. Kedai jam? Awak bertiga pernah pergi, betul kan? Saya pernah pergi sekali lagi, tapi dah tak jumpa dia. Tak sangka lelaki bertopeng tu kembali ke sana. Jadi, dia ubah suara Spin Fighter awak ke? Ya, betul. Dia pasang chip alat penguat kat dalam Spin Fighter kami ni. Chip alat penguat? Dah siap baiki. Terima kasih, Profesor. Sama-sama. Saya pun pernah dengar tentang lelaki bertopeng yang awak sebut tu. Profesor pun pernah dengar ke? Betul tu. Ada ramai pemain Spin Fighter yang gunakan alat penguat ni. Akibatnya Spin Fighter mereka terus tak sedarkan diri. Chip alat penguat ni daripada orang yang sama ke? Walaupun chip alat penguat tu sentiasa dinaik taraf, tapi memang jelas ia dibuat oleh orang yang sama aja. Sentiasa dinaik taraf? Jadi maknanya orang tu nak cipta Spin Fighter yang lebih kuat? Mungkin juga macam tu. Tapi tak kira macam mana chip alat penguat tu diperbaiki, kesan sampingannya memang tak dapat dihapuskan. Kerosakan pada Spin Fighter hari ini agak kecil. Sebab tu saya boleh tolong baiki. Kalau peningkatan tenaga terlalu besar hingga menyebabkan kerosakan yang tak dapat dibaiki, bagi pada saya pun, saya tak dapat tolong baiki. Pulse Striker, saya minta maaf. Saya hampir sakiti awak. Ustaz, jangan emosi sangat. Jadi dia bukannya nak buat Spin Fighter yang lebih kuat, tapi sebenarnya nak hancurkan Spin Fighter. Betul tu. Satuan Spin Fighter pun pening tak tahu nak buat apa. Sebab kalau perkara ni berterusan, penggunaan Spin Fighter akan digantung. Kita mesti hentikan lelaki bertopeng tu. Macam mana nak hentikannya? Jom kita ke kedai jam. Kenapa ni? Jom pergi bersama. Kawan-kawan, hati-hati masa nak masuk ke dalam, ya? Jangan risaulah. Okey, jom masuk. Peliknya. Kenapa jam kat pintu tak bergerak, ya? Dan kita tak dapat dengar bunyi jarum jam di seluruh kedai. Yelah, sunyi betul tempat ni. Kali terakhir saya datang, semuanya okey. Entah-entah ada orang yang bergurau dengan kita tak? Saya tahu. Mesti dia tak suka dengan bunyi jam ni. Sekali tak suka, semua dia akan matikan. Betul tak apa saya cakap? Hei Dani, janganlah bergurau. Saya serius lah. Jom kita semua berpecah cari petunjuk.
Cuba tengok ni. Bateri dalam jam elektronik ni masih lagi penuh. Saya dah putar beberapa jam mekanikal, tapi tak berfungsi. Kawan-kawan, datang ke sini cepat. Kenapa ni? Jumpa apa-apa ke? Tengok ni, jam abad ni pun dah berhenti. Jangan-jangan. Cepat, naik atas cepat. Tak ada apa pun kat sini. Semua ni sia-sia. Nampaknya tempat persembunyian ni cuma samaran. Sampai pun awak. Kenapa panggil saya datang ke sini? Kalau awak nak bertarung dengan saya, maaflah tak boleh. Malangnya, spin fighter saya dah tak boleh berlawan. Saya panggil awak bukan nak bertarung. Awak tahu mana lelaki bertopeng kan? Oh, rupanya itu ke sebabnya. Nampaknya awak bertanya orang yang tepat. Betul tu. Saya tahu kat mana nak cari dia. Kat mana? Dia ada kat kilang terbiar. Kat situ ke? Terima kasih. Hei! Awak nak mencapai dia bersorangan ke? Awak takkan menang. Tak. Saya cuba nak bercakap dengannya. Selamat tinggal. Jumpa lagi ya. Aduh, memang tak tahu nak bersabar. Fahmi temui lelaki bertopeng dan camparnya dengan kekuatannya sendiri. Selepas pertarungan sengit, Fahmi akhirnya tewas dan beredar dengan kecewa. Zabir muncul di hadapan lelaki bertopeng itu dan memintanya berhenti mencederakan spin fighter orang lain. Lelaki bertopeng itu mencabar Zabir dengan syarat jika Zabir boleh mengalahkannya, dia akan berhenti. Adakah Zabir mampu menang dan menghentikan lelaki bertopeng itu dari terus guna alat penguat tenaga? Sila tonton episod ke-23.